Matematik tahun 3 muka surat 93. Sebut dan rekod waktu. Lihat jadual, lengkapkan ayat di bawah. Soalan A. Gerai jualan mula buka pada pukul. Dekat sini, dia buka pada pukul 8 pagi. Kita tulis 8 pagi. Soalan B. Pukul 9 pukul 9 pagi ada acara. Ini pukul 9. Ada acara ceramah kesihatan. Soalan C. Majlis tamat pada pukul yang paling last adalah pukul 12 tengah hari. Majlis tamat. Jadi kita tulis 12 tengah hari. Soalan D. Acara sebelum pertandingan gerai tercantik ialah, ni pertandingan gerai tercantik pukul 11. Sebelum, dia cakap sebelum, bermaksud adalah Sukaneka. Jadi acara sebelum pertandingan gerai tercantik ialah Sukaneka yang bermula pada pukul 10 pagi. Soalan E. Persembahan murid bermula pada pukul. Persembahan murid adalah 11:30 pagi. Okey, 11:30 pagi. Acara selepas itu ialah, ni persembahan murid 11:30 pagi. Selepas itu dia cakap penyampaian hadiah. Jadi kita tulis penyampaian hadiah yang bermula pada pukul 12 tengah hari. Jadi ini adalah jawapannya.